baru tu yang Ramadan 2025, yang cerita keempat, story 4. Sebab cerita yang ketiga ni pocong. Yang pertama yang kampung biasa tu, yang ni. Lepas tu yang kedua yang Jamal missing wife dengan penanggal. Jadi hari ni nak try yang story 4 ni, yang version Ramadan 2025 lah, yang paling latest kan, tak silap lah. Okay, jom kita try. Mac 1. Okay, Mac 1 oleh start chapter yang ketiga, yang keempat. Okay, Hakim Haunted Kampung 2. Kita main solo, okay? Kita cuba selesaikan, boleh ke tak? Ini story yang keempat. Dulu pernah main yang biasa, tapi tak pernah habis pun. Tapi tu pun dah lama sangat main dengan kawan-kawan. Okay, visit your grandfather grave. Okay, pergi lawat kubur. Macam nak? Okay, so kena pergi lawat kubur. Okay, tapi kubur kat mana? Sini tak lalu. Oh, sini. Oh, tu ada dia punya tu. Okay. At last I have arrived at the cemetery I miss. Yeah. Gelapnya. Okay, pergi kubur. Mana? Oh, jauhnya kubur. Yang hujung. Kubur atuk yang hujung. Allahu Akbar. Kat kubur mula-mula dah ada, baru start. Ni kenapa tak boleh jalan ni? Okay, kita pergi kubur yang paling hujung. Oh, ialah yang paling baru meninggal. Okay, drive to your kampung. Okay, balik. Gelap ni kalau tutup, buka. Okay, drive balik kampung. So ni, Allah, pocong. Pocong melintas. Tak apalah, dia nak lalu, kita bagi dia lalu. Okay, ya Allah, kereta kita drive kampung. Okay, macam mana kereta ni boleh breakdown? Tak apalah. Rosak. Lah, rosak, lepas tu kena jalan. Alah, ya Allah, ada hantu apa tu? Tak nampak. Kalau macam ni, Astaghfirullahaladzim. Kenapa pocong dibuat lawak? Lama tak boleh lari ke game ni? Tak boleh kot. Itulah, kereta tu pun memang nampak macam dah lama. Rosak pula. Dah nak sampai kot. Dah lama tak datang ke sini. Mana? It's been a while. Dah lama tak balik kampung. Ya Allah, kenapa slow sangat ni? Okay. Lompat. House key. Macam mana tu nak ambil? Macam nak tekan tu? Oh, ambil.
kunci rumah. Okay, buka. Ni ke? Ni ke? Ke yang apa yang belakang tu kan? Ke yang kat sini? Mana ada sana? Kenapa berkunci? Dekat sini lah kan, dekat tempat biasa ni. Buka lampu. Buka lampu. Tu. Yalah, lupa dah rumah dia. Okay. Ni. Macam mana ni? Oh. Okay. Buka pintu. Rumah ni. Bersihkan rumah dulu. Kotor sangat. Pocong ni. Okay, ambil ni. Okay, kejap. Kunci dah. Kita pegang ni. Okay. So, kena cuci dulu. Allah, banyaknya. Oh, tapi sekejap je. Okay. Jangan ada. Ya Allah, setiap masa ada pocong. Dia jadi lawak pula. Lah. Tepi. Nak cuci. Janganlah kacau. Kita nak cuci rumah kita ni. Macam mana nak habis? Kalau tengok. Macam mana nak cepat siap. Ada jam scare je. Sampai keluar kotor, ya Allah. Dah lama sangat kita tinggal rumah ni. Tapi memang betul pun dah lama tak pergi, tak main game ni. Sampai dah kotor macam ni. Yang dulu punya. Keluar. Alah, jalan pun lambat. Kotor. Adalah tu lagi nanti. Pocong. Ada dah tu. Okay, sini. Ya Allah, tapi dia kena rantai. Oh, sebab ni Ramadan. Oh loh, sebab ni Ramadan edition. Jadi hantu ni kena rantai. Malah bau faham. Atau belik kenapa macam berantai. Ni kan Ramadan. Hantu tu tak boleh kejar. Tapi tak tahulah game dia senang ke tak kalau hantu tu dah kena ikat. Ke sama je. Tengok dia kena ikat. Memang kalau nak main game ni, main time Ramadan, hantu kena ikat. Mana lagi? Tapi tadi macam yang masa kita nak keluar kubur tu. Ya Allah. Oh, tunjuk muka. Masa nak keluar kubur tadi, pocong tadi macam lepas. Tak tahulah. Banyaknya. Bila nak habis ni? Mana lagi tu? Kat dalam tu. Kan? Lain tak ada dah kot. Tu kat dalam. Dan bilik kot. Malah lah tutup biar. Tak kena cuci ada jam scare. Cuci ada jam scare. Sini kot. Sini.
Okay, last kot. Last mestilah ada jam sikit. So far selamat sebab hantu dia kena ikat. Mana? Kat mana? Oh, sini. Okay. Azan sebab kita dah lama tak masuk rumah ni. Okay, settle. Rehat. Sini ke? Mana? Sana. Oh, sini. Sebab dia dah ada tunjuk ni ke? Tomorrow is time to fast. Oh, esok puasa. Allah, tidur sebelah pocong. Ya Allah. Hai. Habis ke? Ya ke habis? Macam sekejap sangat ni. Memang dah habis. Macam tu je game dia. So kira macam ini macam special edition untuk Ramadan lah. Dia buat pendek je kot. Sebab hantu dia semua kena ikat. So dah tak ada hantu nak kejar lah. That's why dia pendek je lah. Jangan lupa subscribe, like dan share dan komen dekat bawah. Okay, bye bye.